Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak buat apa? Hari ni ada orang message aku cakap jangan buat video dah. Kau siapa weh? Siapa budak ni? Weh, takkanlah sampai datang rumah. Kau siapa? Stop buat video. Kau siapa budak? Ni siapa? So guys, macam aku cakap tadi, ada orang message aku cakap jangan buat video dah. Sebab tu lah korang tengok aku dah lama sangat tak post video baru. Last aku post video dah sebulan lebih dah, masuk 2 bulan dah aku tak post video. Sebab apa? Sebab ada seseorang yang message aku, yang ugut aku, cakap jangan buat video dah. Aku tak tahulah apa masalah dia, tapi dia macam ugut aku, kalau aku buat video mungkin aku akan kena sesuatu macam tu. Sebab itulah aku dah lama tak buat video macam tu. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok chat tu sama-sama. Dia ada chat aku lagi, message aku lagi pagi tadi pukul 12 tengah hari ni. Dan sekarang ni kita nak tengok message tu dan nak reply message tu sama-sama. Dan korang kena bagi tahu aku lah apa benda yang aku nak kena buat macam tu. Patut ke aku tak post video? Patut ke aku post video? Patut ke aku tak post video macam tu? So sekarang ni aku nak minta sangat tolong dekat korang, komen dekat bawah banyak-banyak, cakap lah, Iman, janganlah stop buat video macam tu, supaya orang yang message aku ni nampak komen korang dan dia macam tak apalah, tak payah kacau lah dia. Sebab dia banyak sangat budak-budak yang suka tengok video dia macam tu. Korang suka tengok video aku kan? Kan? Tapi tak apa, jom kita terus. Oh lupa, satu lagi, aku nak minta korang tolong subscribe channel Seram Kita. Dan jangan lupa like video ni. Jom kita tengok message tu sama-sama. So guys, sekarang ni kita dah ada dekat message orang tu yang aku save nama dia tak kenal. Dan macam korang tengok sekarang ni, dia message dekat aku, dia cakap stop buat video. Dan macam korang tengok gambar profile dia yang aku tengah tengok sekarang ni, aku rasa ni budak weh. Sebab kalau korang tengok betul-betul gambar profile dia, memang macam muka budak. Lepas tu dia pakai face mask tu macam tu kan. So, adakah kemungkinan yang message aku ni, yang ugut aku ni, budak? Tapi kenapa dia cakap stop buat video? Patutnya bukan budak-budak suka ke tengok video aku kan? Tapi tak apalah, jom kita reply message dia supaya kita dapat tahu apa masalah dia sebenarnya. Apa yang dia sakit hati sangat dengan aku, apa yang dia tak suka sangat dengan video aku macam tu. So, jom. Kenapa? Kau siapa? Kan? Apa masalah budak ni sampai nak suruh aku stop buat video? Kalau kau tak suka tengok video aku, kau tak payahlah tengok macam tu. Banyak lagi YouTube orang lain dekat Malaysia ni. Kau boleh tengok video lain. Kau janganlah tengok video aku kalau kau tak suka sekalipun. Amaran terakhir, stop buat video. Kau nampak tak? Korang nampak tak? Dia macam tengah ugut aku macam tu. So, kemungkinan kalau aku tak buat macam tu, aku tak stop buat video macam tu, mungkin dia akan lakukan apa-apa dekat aku macam tu. Tapi kalau kita tengok sekarang ni gambar profil budak. So, kemungkinan ni budak. So, apa je yang budak ni boleh buat dekat kita kan? Kan? Aku kan dah besar. So, kenapa aku perlu takut dengan budak kecil ni? Kan? Buat apa kita takut dekat budak kecil? Tak apa, kita reply lagi. Kenapa? Apa masalah? Apa masalah kau, dek? Apa masalah kau sampai kau tak suka tengok video aku? Stop buat video, tak guna. Kasar betul budak ni. Kenapa? Sampai dia cakap aku tak guna punyalah nak suruh aku stop buat video, sampai dia cakap aku tak guna macam tu. Kau siapa weh? Kau kenal aku ke? Kan? Apa masalah dia sampai dia sakit hati sangat dengan aku? Aku ada buat video bukan-bukan ke korang? Aku ada ke buat video sampai menyakitkan hati dia? Kan? Aku rasa aku tak ada buat video yang menyakitkan dia ataupun menyakitkan orang lain. Aku harap korang pun rasa yang sama lah kan? Tak ada. Aku tak ada buat video pelik-pelik kan untuk korang kan? Video biasa-biasa. Stop buat video Nami. Stop buat video Nami. Nama aku Iman, bukan Nami. Nami tu siapa? Dah lah mengarut macam budak-budak. Tak masalah sekarang. Aku rasa dia salah nombor weh. Sebab dia cakap video tu Nami. Orang yang dia message ni, dia ingat orang tu Nami, tapi nama aku Iman. Nami tu siapa aku tak kenal. Kan? Kenapa?
Kalau kau tak suka si Nami tu buat video, kau janganlah sampai salah mesej orang. Suka hati akulah. So, sekarang ni aku memang tak takut dengan dia. Sebab pertama, dia ni budak. Macam korang tengok gambar profil dia, budak. So, kedua, aku rasa dia salah orang. So, bukannya dia tak suka video aku, dia tak suka video si Nami tu. Dan yang dia cakap stop buat video tu dekat si Nami, bukan dekat si aku. Macam tu. Stop. Atau apa dek? Kau tu budak kecil lagi, kau mampu buat apa je? Aku tak nak juga. Suka hati akulah nak buat apa dekat kehidupan aku. Aku tak kacau orang pun. Aku tak ada buat salah pun kan. Dia hantar video. Tak apalah, kita tengoklah video ni sama-sama. Video apa ni? Dia bawa cangkul weh. Kau buat. Weh, tu aku. Weh, ni dekat bilik aku, dekat rumah aku. Dan yang tengah baring tu aku. Weh, aku rasa dia rekod video ni semalam. Tak sekarang ni siapa weh? Macam mana dia dapat masuk rumah aku? Weh, serius, aku cakap ni memang betul aku. Dan yang tengah tidur tu memang aku tengah tidur. Aku tengah tidur dekat situ tu, dekat dalam bilik ni aku tengah tidur malam semalam. So, maksudnya dia datang rumah aku malam semalam dengan bawa apa nama cangkul tu. Dia nak buat apa cangkul tu dekat aku? Tapi kenapa dia cakap nama Nami? Aku ingatkan dia salah orang. Kiranya betul lah yang dia cakap stop buat video ni, memang dia tuju dekat aku. Kau siapa weh? Siapa budak ni? Weh, takkanlah sampai datang rumah. Betul ni? Kau siapa? Stop buat video. Kau siapa budak? Ni siapa? Apa? Stop buat video. Kau siapa budak? Ni siapa? Diam. Tapi bohong. So guys, ini sebenarnya video prank dekat korang macam tu. So, macam korang tengok sekarang ni adalah talent baru seram kita. Dan nama dia Solihin. So, Solihin akan banyak join video aku selepas ini. So, macam korang tengok yang aku tengah WhatsApp tadi, nombor daripada Solihin. So, Solihin yang tukang chat tu. So, macam korang tengok kat sebelah aku sekarang ni ada Solihin. So, selepas ni video-video seram kita akan ada Solihin dekat sebelah macam tu. So, kita akan buat video banyak dengan si Solihin macam tu. So, tu je untuk video kali ni. So, tapi aku nak cakap betul, aku minta maaf sangat-sangat dekat korang sebab aku dah lama tak buat video. Sebab apa? Aku dah lama tak buat video? Sebenarnya dekat video terakhir yang aku post tu, sebenarnya aku demam macam tu. Sebab hujan lebat dekat Kuantan kan macam tu. So aku demam, aku macam nak rehat lah seminggu macam tu. Lepas tu bila aku dah rehat seminggu, aku jadi macam malas nak mula balik macam tu, nak start buat video balik macam tu. So terjadilah sampai sebulan lebih aku tak post video baru. Padahal ada je video-video yang aku dah shoot lama, ada dekat dalam kamera aku tu lah. Tapi aku tak sempat edit apa semua. Sebab apa? Macam aku cakap lah, aku malas. So sekarang ni kita akan mula balik. Sebab apa? Sebab aku pun dah sihat sekarang ni dan aku akan belajar daripada kesilapan yang lepas. Mungkin lepas ni kalau aku sakit, aku just pergi klinik, suruh doktor tu cocok je apa. Tak payah rehat. Sebab apa? Sebab kalau aku rehat, nanti jadi lagi lama rehatnya. Kan tak pasal-pasal 2-3 bulan pula aku tak post video kan? So sekarang ni tu je untuk video kali ni. Aku minta maaf sangat-sangat dekat korang sebab aku prank korang juga. So lepas ni aku harap sangat korang still support seram kita. Sebab lepas ni akan ada banyak lagi video-video menarik dekat channel seram kita, dekat channel aku ni. So kalau korang nak tengok video-video menarik tu, korang kenalah subscribe channel seram kita. Dan jangan lupa like video ni macam tu. So tanpa membuang masa lagi, stop buat video. Ni Solihin ke? Bukan. Siapa tu? Ni siapa yang mesej aku pula? Mana telefon Solihin?
Oh, telefon Solehin dekat sana. Weh, siapa yang message aku sekarang ni? Tengok, telefon Solehin ada dekat atas kerusi. Weh, siapa yang message aku? Tak apalah korang. Tak tahu. Jumpa dekat next video dan aku harap sangat korang tolong doakan aku. Ada message lagi weh. Aku takut ya. Serius lah, bukan Solehin. Weh, Serius? telefon Solehin dekat sini. Macam mana ada orang message telefon? Tak apalah. Jumpa korang dekat next video. Dan aku janjikan lepas ni video-video akan lebih menarik. So korang still support channel seram kita. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ni. Jumpa korang. Bye-bye.